Tiga sebab utama kenapa Yuska ambil harga kereta korang rendah. Tapi kadang tak ambil langsung pun boleh jadi. Okay, so ni antara tiga sebab dia. Stay dalam video. Sebelum tu follow saya dulu guys. Ni akaun baru saya. Share, repost video ni dekat kawan-kawan. Dan kalau boleh komen, setuju tak dengan pendapat saya ni? First, kereta sejuk. Ini antara sebab utama lah. Antara brand-brand yang saya boleh katakan macam Hyundai, Kia, kereta-kereta China. Ini antara kereta-kereta sejuk yang Yuska tak berani ambil. Takut nak simpan stok kat Yuska. Yang kedua, sebab harga barang spare part dia tinggi. So kalau harga barang spare part kereta korang tu tinggi, Yuska akan ambil harga kereta yang rendah. Supaya kalau apa-apa jadi kat kereta, Yuska tak tanggung kos yang besar dan tak rugi banyak. Yang ketiga, kita orang dah simpan stok model korang nak jual tu terlampau banyak. So kita orang mungkin tak ambil langsung. Kalau ambil pun dengan harga yang rendah. Sebab apa? Kita orang tak berani nak simpan banyak stok. Nanti harga jatuh, kita orang yang susah. So guys, kalau korang nak jual kereta, boleh survey dekat mana-mana platform. Boleh pergi ke mana-mana Yuska untuk dapatkan harga. Lepas tu check kereta. Dan kalau korang setuju dengan harga, baru jual. Okay, so tak ada paksaan. Korang wajib jual dekat satu Yuska ni saja. Sekarang info untuk nak jual kereta, beli kereta terlampau meluas. Okey, dalam talian sahaja kau dah boleh dapat dah info harga dari market value setiap Yuska. Okey, so mungkin ada perubahan setiap harga Yuska-Yuska lain. Okey, so boleh survey satu-satu kedai untuk dapatkan harga yang terbaik. Okey, so nak menjual kereta, nak membeli kereta, boleh Roger saya. Dapatkan harga market value dengan saya dulu, kita sembang nanti. Okey, so contact saya dalam Wasabi, pergi kat profile, tekan link dekat situ. Okey, so kita jumpa dalam Wasabi. Okey, Assalamualaikum.